Kembali lagi kita dalam Kubiang TV. Jangan lupa follow, subscribe, share dan like. Jadi hari ni aku nak react dengan lagu terbaru daripada Aina Abdul. Okey, jadi sekali lagi lah lagu dia bermula dengan huruf S. Okey, jadi tajuk dia adalah Sadis. Jadi dia baru sahaja mengeluarkan music video yang terbaru. Jadi memang aku tunggu-tunggulah music video dia untuk aku dengarkan lagu terbaru daripada Aina Abdul ni. Okey, jadi tanpa kita berlengahkan masa lagi lah, jom kita saksikan. Let's go. Wih, dekat tempat bersalji. Kat mana ni? Sadis. Cantik gila view dia. Baju dia cantiknya. Warna ungu kali. Detik ini, menit ini, aku tak sadar. Aku rindu pada suaramu. Saat ini baju dia. aku ingin meluahkan Intro dia hati best lah. kamu. Lagu sedih kan? Cara Habibie. Dulu aku benci, sekarang ku merindu. Masih dekat Jepun dah ni. Oh ni yang sebelum ni, lelaki tu. Sekarang ku mencari rasa ini, oh sadis, bayangmu aku cium. Lagu ni agak catchy lah, lagu menarik kan. Kita boleh melekat dalam kepala. Terima aku Baju dia, cantik dia. Mari dia bawa kat tempat lokasi. Muzik lagu hujan tu. Rada ni macam Melayu dah. Aku ingatkan sebelum ni video klip ni dia ni Melayu, rupanya dia bawa Jepun. Aku suka part ni lah. Dia punya benar kata orang bila tak ada baru nak rindu. sedap lah dia part ni. Just nice lah. Dia tak over, dia tak kurang. Dan lagu ni pun dia bukannya lagu yang apa, tarik-tarik yang apa maknanya, chorus-chorus padu je kan. Dia just lagu santai, lagu relax. Ya, banyaklah yang Abdul dia buat lagu-lagu macam ni kan. Jadi tak adalah pressure nanti nak bawa menyanyi kan. Jadi boleh relax. Banyak pula cakap. Lirik ni memang catchy dia, dia punya apa, melody dia. Dia tak adalah catchy yang menggedik tau. Dia macam nice lah. Berjalan ke? Weh, baik dari sini. Terima aku kembali. Mantap, mantap. Memang cantik tu view dia. Kat mana ni? Bendang ke apa? Ada salji tu. Sadis. Syukur Syam Okay. Isyarafai. Sadis. Sadis. Sedih. Okay. Okey, jadi itu adalah lagu terbaru daripada nyanyian Aina Abdul. Aku boleh cakapkan lagu dia pada kali ni dia lebih relax lah. Okey, dia dah start macam
lagu yang bermain dengan emosi. Sebelum ni pun banyak lagu bermain dengan emosi, cuma dia perlukan vokal, teknik nyanyian yang tinggi untuk kau tangkap emosi penonton tu lah dengan lagu-lagu dia, dengan lirik-lirik dia sebelum ni. Tapi kali ni lagu dia start macam lebih relax kan, tapi dalam masa sama dia ada makna, dia ada apa orang panggil? Dia ada ketengahkan emosi tu lah, macam ni sadis lah kan, sadis. Okey, jadi sebelum ni dia punya style muzik tu yang macam ala-ala apa lah aku nak cakap, yang sebelum ni lah, yang Jepun tu kan. Jadi aku suka lah lagu dengan konsep Aina Abdul pada kali ni. Dan apa pandangan korang yang dengar lagu ni, jangan lupa komen kat bawah ni. Okay?